Korang tahu tak kenapa mak-mak muda sekarang ni selalu scroll media sosial? Bukan sebab dia orang bosan tau, bukan sebab dia orang nak bersosial tau, tapi sebab dia orang nak cari ilmu, nak cari info, nak dapatkan nasihat parenting dari segi jenis stroller, pemilihan susu, kena tahu jenis susu, susu mana yang buat budak tu sembelit, susu mana yang buat perut dia kembung, susu mana yang gentle on the tummy. Semua ni seorang ibu muda yang kena cari ilmu dan infonya. Pressure tu untuk mak-mak nak kena tahu pasal susu yang sesuai untuk perut kanak-kanak, tapi ia juga kena bagus untuk perkembangan otak kanak-kanak tu. Pressure tu very high tau. Contohnya, ada jenis susu dengan protein secara separa hydrolysis dan dengan prebiotik. Protein yang secara separa hydrolysis ni maksudnya saiz protein kat susu tu dah dipecahkan menjadi kecil, jadi lagi mudahlah untuk dihadam dan diserap, dan prebiotik pula merupakan makanan kepada bakteria baik dalam usus. Jadi, gabungan kedua-dua ini menyokong pencernaan yang lebih lancar, mengurangkan kembung dan membantu mengurangkan risiko sembelit, selari dengan konsep gentle tummy dari perspektif perubatan lah. Susu macam ni boleh bantu legakan ketidakselesaan perut pada kanak-kanak dalam masa lebih kurang 24 jam. Tapi kalau ketidakselesaan tu berpanjangan ataupun ada gejala lain yang lebih merisaukan, korang mak ayah still kena bawa anak tu untuk berjumpa dengan doktor ya. Anyways, bila perut selesa, anak lebih ceria, lebih aktif belajar, mak-mak pun mestilah lagi lega kan? Dan dapat peace of mind. Tak adalah muka stres je setiap kali anak minum susu. Tapi you all tahu juga kan, bahan penting dalam susu untuk kanak-kanak termasuk DHA dan MFGM ya. DHA adalah lemak baik yang penting untuk perkembangan otak dan mata, manakala MFGM pula ialah komponen semula jadi daripada lemak susu yang menyokong fungsi otak, sistem imun, kesihatan usus, membantu otak berfungsi dengan lebih baik dan anak kurang mudah jatuh sakit. Bila cari MFGM dan DHA, pastikan kandungannya seperti yang disyorkan oleh pakar, tak tinggi sangat, tak rendah sangat, just nice. So guys, carilah susu rumusan kanak-kanak yang ada gabungan struktur protein separa, hydrolysis dan nutrien untuk membantu perkembangan otak. Carilah susu yang memberikan ketenangan kepada mami, daddy dan si manja ya.